Pada hari ini, dalam tahun 1914, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Ibni Almarhum Bendahara Ali, Sultan Pahang, mangkat dan dimakamkan di Makam Diraja di Kampung Marhum, Kuala Pahang, Pahang. Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah ditabalkan dengan gelaran Bendahara Ahmad pada tahun 1863 dan kemudiannya diisytiharkan sebagai Sultan Ahmad pada 6 Ogos 1882. Almarhum menaiki takhta pemerintahan Pahang selepas berjaya menewaskan Tun Mutahir yang merupakan saudaranya sendiri dalam perang yang berlaku pada pertengahan kurun ke-19. Baginda telah memerintah negeri Pahang selama lebih kurang 25 tahun sebelum mangkat pada usia 78 tahun. Baginda merupakan seorang sultan yang pintar dan disayangi oleh seluruh rakyat Pahang.